Mengapa sejarah yang mulia boleh dicemari dengan dongeng dan pendustaan? Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menyatakan bahawa antara kelemahan paling besar para sejarawan adalah kegagalan mereka dalam mengira angka, sama ada jumlah harta kekayaan maupun saiz bala tentera. Ibnu Khaldun dengan tegas menyatakan bahawa angka-angka di dalam lipatan sejarah adalah medium yang paling mudah disusupi oleh pembohongan. Beliau memberi amaran bahawa apabila sejarawan mula menghitung tanpa merujuk kepada prinsip logik, mereka akan menyesatkan diri mereka sendiri dan teraba-raba di dalam belantara ilusi. Sebagai bukti, Ibnu Khaldun memetik kisah bala tentera Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa. Beberapa sejarawan yang terkenal seperti Al-Masudi telah melaporkan bahawa jumlah tentera Bani Israel yang mampu memegang senjata di padang pasir mencecah lebih 600,000 orang. Namun, Ibn Khaldun menyatakan bahawa angka ini sangat tidak munasabah. Beliau menggunakan logik, geografi dan strategi ketenteraan untuk mematahkan hujah tersebut. Beliau berhujah, bagaimana mungkin bumi Mesir dan Syam yang terhad keluasannya mampu menampung tentera seramai itu? Dan jika mereka benar-benar berbaris di medan perang, barisan tersebut akan memanjang melebihi jarak penglihatan mata manusia. Bagaimana dua pasukan yang terlalu besar ini mampu berlawan jika hujung kiri dan kanan tidak sedar apa yang berlaku di sekeliling mereka? Untuk mengukuhkan hujahnya, Ibnu Khaldun menggunakan perbandingan sejarah. Beliau menyatakan lihat sahaja kepada Empayar Parsi. Empayar Parsi jauh lebih gergasi, lebih kaya dan lebih luas taklukannya berbanding kerajaan Bani Israel. Namun, sejarah merekodkan bahawa tentera Parsi yang paling besar pernah dihimpunkan iaitu semasa Perang Qadisiyah hanyalah sekitar 120,000 orang sahaja. Malah, tentera Rustam yang berarak menentang tentera Islam pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas hanya berjumlah 60,000 orang. Jika empayar sehebat Parsi pun tidak mempunyai tentera mencecah 600,000 orang, Ibn Khaldun menyatakan adalah mustahil untuk Bani Israel memilikinya pada zaman tersebut. Lebih mendalam lagi, Ibn Khaldun membuktikan kepalsuan angka ini menggunakan ilmu salasilah atau keturunan. Beliau menyatakan bahawa jarak keturunan antara Nabi Yaqub, yakni Israel, dengan Nabi Musa hanyalah 4 generasi. Sewaktu Bani Israel masuk ke Mesir pada zaman Nabi Yusuf, jumlah mereka hanyalah 70 orang. Menurut Ibn Khaldun, adalah mustahil dari sudut hukum alam bagi sebuah keluarga seramai 70 orang untuk membiak menjadi 600,000 tentera lelaki. Tentera lelaki dewasa hanya dalam masa 4 generasi. Oleh itu, Ibn Khaldun menegaskan bahawa tentera sebenar yang dimiliki pada zaman kegemilangan mereka seperti zaman Nabi Sulaiman hanyalah sekitar 12,000 orang sahaja. Inilah fakta yang tepat menurut logik. Selain angka ketenteraan, Ibn Khaldun juga mengkritik mitos dan legenda yang diangkat sebagai fakta sejarah oleh golongan pentafsir. Beliau merujuk kepada kisah kota Iram atau Ramzatil Imad yang disebut dalam Al-Quran. Ada sejarawan yang mereka reka cerita bahawa Iram adalah sebuah kota sihir yang dibina oleh Raja Shaddad. Kononnya dihiasi dengan istana emas, tiang-tiang zamrud dan permata delima yang kemudiannya ghaib dari pandangan manusia dan hanya boleh ditemui oleh pengamal sihir. Ibn Khaldun menolak dongeng ini sekeras-kerasnya. Beliau menyatakan bahawa taksubnya manusia kepada cerita pelik telah membutakan mata mereka. Menurut pemahaman Ibn Khaldun, perkataan imad atau tiang dalam Al-Quran itu merujuk kepada tiang-tiang khemah suku kaum Badui purba. Ia melambangkan kekuatan fizikal kaum Ad yang hidup berpindah randah di dalam khemah besar, bukannya merujuk kepada tiang-tiang batu sebuah kota emas rahsia yang tidak pernah ditemui di mana-mana peta geografi. Mengapakah kesilapan-kesilapan ini berlaku? Ibn Khaldun menyimpulkan bahawa manusia gagal kerana mereka tidak menahan diri daripada membesar-besarkan cerita. Mereka malas membuat kajian mendalam, tidak menggunakan neraca keadilan dalam menilai pelaporan dan membiarkan imajinasi mengambil alih tanpa kebenaran.